Hai Kak. Ya? Kak, nak challenge boleh? Challenge apa tu? Challenge kita bagi RM20. Akak beli satu full set meal. Boleh? Boleh. Sekali dessert? Ikut suka hati akak. Okey. Alright, jom. Ambil apa? Tapi awak kena jalan satu stadium dulu lah, boleh? Boleh Cik dah RM6, aku tinggal lagi RM14, tak boleh? RM14 kau boleh beli apa? Tak boleh. Dessert kita beli dessert murah ke? Kalau dessert dah RM6, ini apa? Ini nasi ayam macam menarik je. Nasi ayam kuarter RM11. So aku baki lagi RM9. Kalau RM9, aku beli air RM5, aku ada RM4 lagi. Betul tak? Boleh. Okey lah, kita beli nasi ayam lah. Sebab Selva suruh aku cepat, aku nak beli nasi ayam. So, saya dah baki lagi RM9. RM9 kita nak beli air dengan dessert. Boleh tak? Boleh ya? RM9 boleh, RM9 lah. Bolehlah peneram. Peneram sedap juga. So hari ini saya accept the RM20 challenge untuk habiskan dekat Stadium 13 Shah Alam. So firstly beli nasi lemak ayam madu RM11. Lepas tu beli air watermelon RM5. Lepas tu beli peneram dengan cukur 2 pisang RM4. So semuanya RM20. Terima kasih.